Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, so ni adalah MVX. Hari ni aku nak buat video homeboard. Aku ada tukar ni Supremo Prestige. Ini 305mm, tapi dia yang pada rendah sekali. Aku adjust paling rendah. Dia boleh adjust ni. Ni. So dia bertinggikan, boleh rendahkan. Yang ni aku adjust tengah-tengah lah, lebih kurang. Kita try dulu, nanti kita akan tengok okey ke tidak. Aku buat balik motor ni daripada tukar exhaust tu pun dah rasa okey dah. So kita try onboard highway semua kan. Let's go. Alright, agak keras setup aku ni. Aku rasa nanti aku nak lembutkan sikit lagi. Terlalu keras. Tapi bila keras sedap corner dia stabil tau. Dia tak goyang pun. Mantap Pak Abu. Dia tak goyang. Mantap. Tak tahulah kenapa dengan Yamaha. Exhaust kan, tak kisahlah motor apa, motor kecil atau besar, semuanya haruk kan. Ni pakej ni. Alright. Motor mahal kan, haruk dia punya suspension dia. Tapi tu motor ni depan okey lagi lah. Aku rasa depan dia okey lagi berbanding dengan Y16 aku. Sebab aku baru tahu diameter untuk fork depan ni sama macam NMAX. So dia besar daripada MVX V2. So kalau nak tukar fork, tak boleh pakai MVX V2 punya fork, kena pakai NMAX punya. Ataupun tu MVX V3 punya lah. Abang ni ekor dia seringat ni. Seringat betul. Mantap. Benda pun sedap. Dah tak ada dah goyang-goyang tu, dah tak ada. Tapi aku rasa saya tak kena softkan sikit. Sebab terlalu keras. Jalan tak rata pun mantap. Dia exhaust dengan baik. Cuma bila belakang dah bagus kan, kekurangan depan tu kau akan rasa lebih tau. Betul. Cuma depan dia not bad lah. Not bad. Tak teruk sangat. Cuma aku rasa aku akan tukar juga daripada yang 1.5 inci turunan. Sebab nak bagi turun nampak cantik sikit. Sebab motor ni nak turunkan saja tak boleh, sebab inner dia kacau. Kita tukar yang memang dah
dah turun dah potong. Rajab sudah. Osh. Skuter best kalau macam ni. Sebab tak payah main gear tau. Kau pulas je tak payah main gear. Kadang-kadang kita sangkut-sangkut nak turun gear ke apa kan. Tak payah. Time macam ni memang skuter the best lah. Lagi Y16 Y16 lah. MVX ni memang ringan tau. Sangat ringan. Kalau kau nak mencilok ke apa kan, memang nimble lah. Satu sebab kenapa aku beli MVX, bukan beli MX. Aku bukan nak jalan jauh pun. Pergi kerja tak ada jauh mana pun. Pergi balik nak bang, kini je sikit. Cuba considerate sikit. Considerate. Nampak motor kiri je sikit.
Motor lebih stabil lah. Nak silok lepas tukar absorber ni. L1 makin ke kiri pula kata.